Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Guru Wani Ismail daripada aliran Silat Sekilat. Bertemu lagi kita dalam sesi perkongsian tentang persenjataan silat Melayu. Dan apa yang menarik kali ini, kita akan kongsikan tentang keris ya. Jadi kalau tuan-tuan nampak di hadapan tuan-tuan ni, ada dua keris betul. Okey, satu hadiah kepada saya, satu lagi adalah keris warisan keluarga lah. Dan di sebelah sini warna biru ni sudah tentulah keris latihan ya. Jadi kalau tuan-tuan berminat nak beli keris latihan, ini ada look 3, ada ini bersarung ya. Okey, ada keris latihan bersarung, dah lama saya buat. Jadi selalu digunakan dalam kelas-kelas ketika latihan. Jadi apa yang saya nak kongsikan hari ini ialah cara memegang keris ya, dalam konteks bertempur ya. Dan dalam masa untuk bertempur, keris dipakaikan di pinggang ya. Jadi hulu menghadap ke depan. So sampai berada ni, macam inilah kedudukan dia. Dan dalam keadaan tempur, kita akan cabut keris tu daripada pinggang, tarik keluar dan dihunuskan kepada orang yang ada niat nak menyerang kita lah pada masa tu ya. Zaman sekarang jangan ya. Kalau tuan buat zaman sekarang masuk penjara jangan buat pasal. Ini kita cerita dari segi konteks orang dulu-dulu. Jadi kalau tuan-tuan tengok, keris di tangan saya ni adalah keris pandai sarah ya, ataupun saras, mengikut panggilan setengah orang. Jadi keris ni dah ada dalam keluarga sebelah ayah saya, tak tahu lah berapa lama lah. Saya anggarkan lebih 100 tahun sebab lahirnya saya je keris ni dah ada. Jadi mungkin 100 tahun, mungkin kurang, mungkin lebih, Allahuaklam. Tak ada siapa. Saya pun masa tu kecil lagi, tak pernah bertanya lah. Jadi bila keris ni jatuh ke tangan saya, jadi saya cuba jaga sebaik mungkin lah. Consider barang antik lah ya. Jadi kalau tuan-tuan tengok keris ni, hulu dia Jawa Demam ya. Hulu Jawa Demam. Jadi hulu ni nampak agak besar sebab tangan saya sedikit besar lah. Okay, jadi saya nak selesakan dalam genggaman saya. Tapi mujurlah hulu ni adalah hulu yang asal ya, daripada pembuatan asal dulu. Cuma sarung tu sampai asal, serunai ni ditukar lah sebab dah hancur Jadi sebenarnya cara kita menggenggam keris ni adalah jari telunjuk kita ni, nampak lah macam ni ya. Kita letak di bawah badan keris tu, bilah keris, dan ibu jari diletakkan di sini. Okey, kalau tuan-tuan nampak. Jadi bila kita bertikam, macam inilah kedudukan tangan kita. Sama ada masa kita menikam, mengetuk, ataupun menghiris, ataupun melibas ke kanan dan juga ke kiri, bergantung kepada kesesuaian keadaan lah, dari segi pemilihan penggunaan teknik. Tapi kalau keris tu memang digunakan untuk bertempur, saya sarankan tuan-tuan matikan bilah keris ni pada hulu. Cari sudut ataupun kedudukan hulu yang paling sesuai dengan tangan tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan matikan, supaya keris ni tak jadi keris terbang. Bukan keris yang terbang ya, tapi bilah keris yang terbang. Nanti tuan-tuan nak lawan pakai hulu keris, naya lah kan. Tapi apa satu yang unik lah, bila tuan-tuan tengok pendokok ni ya. Pendokok ni bukan saja berfungsi untuk mencantikkan keris tu ya, tapi ianya berfungsi sebagaimana temin yang juga membantu menguatkan bahagian puting dan juga hulu ni. Sebab bahagian sini adalah bahagian yang paling banyak berlaku tekanan. Jadi untuk mengelakkan hulu pecah ya. Jadi bila dalam keadaan biasa, mungkin tuan-tuan akan cabut keris macam ni lah. Dari segi adab dan adat kita lah kan. Okay, tapi kalau keadaan bertempur, tak cabut macam tu lah. Keris biasanya diletakkan di pinggang, dan apabila nak bertempur, keris itu dicabut dan dihunus ke arah lawan. Okay. Sama juga yang satu lagi ni, ada panggil anak alang ya. Keris anak alang, dia macam penyalang tapi dia pendek sikit. Saya kategorikan anak alang lah sebab saya pernah tengok penyalang yang lebih panjang ya. Jadi saya ni kecil, jadi kita panggil anak alang. Jadi sama juga hulunya ni, sebab dah lama dah pecah dah. Jadi kalau tuan-tuan cabut, tuan tengok. Tapi tolonglah ya, jangan bermain keris macam main pedang ya. Teng. Sebab apa? Kemungkinan bilah akan patah. Terutamanya kalau keris antik lah. Kalau keris baru ni mungkin besi dia lebih kuat dan juga lebih kukuh. Sama juga kedudukan. Saya tengok ibu jari telunjuk saya ni,
Saya letakkan di bahagian bawah badan keris tu, dan ibu jari saya letakkan di atas ni. Samalah menikam apa semua. Dan kita sebenarnya cuba mengelak sedaya upaya lah untuk berlaga bila keris ni dengan senjata. Jangan kata keris ni boleh lawan dengan pedang ya. Sebab ada pernah satu kisah mengatakan keris sakti yang tidak terkalahkan, Akhirnya apa jadi? Kena dengan kayu, patah dua. Okay, kena faham ya, kekuatan bilah keris ni macam mana. Mungkin teknologi pembuatan masa tu tak sama macam sekarang ya. Jadi kita tak boleh salahkan lah. Sebab itu aja yang ada ilmu pada masa tu. Tapi elakkan belaga. Jangan buat macam kita guna pedang atau parang. Pang belaga, memang patah lah. Untuk menepis serangan sikit-sikit tu boleh. Tapi sekadar menepis, bukannya ambil direct ataupun hentakkan terus ke atas mata ataupun bilah. Datang libas dengan parang, tuan-tuan tahan dengan keris macam ni, jawapan dia patah lah keris tuan-tuan. Nyawa tuan-tuan pun silap-silap melayang. Okey, nampak ya? Sekali saya tunjuk macam ni. Ini pegang kemas, cari sudut yang paling sesuai dengan tangan tuan-tuan. Cari sudut yang paling sesuai dengan tangan tuan-tuan. Tapi satu yang saya nak minta lah kan, tolonglah janganlah bertempur ataupun berlawan dengan keris pegang macam ni ya. Nah, bila masa orang pegang keris macam ni, nampak sebenarnya keris dipegang macam ni adalah untuk menjalankan hukuman mati pada bersalah yang didapati bersalah dan dijatuhi hukuman mati ya. So caranya ialah diletakkan kapas, diletakkan di antara dua tulang selangka di sebelah kiri, dan dibenamkan keris itu terus masuk ke jantung. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan sendiri ya, sekali masuk terus benam ke jantung dan tarik. Mungkin guna keris biasa, tapi kebiasaannya hukum akan menggunakan penyalang. Jadi kalau tak pelik lah, hulu penyalang ni sedikit panjang di bahagian sini dan dilengkungkan supaya tuan-tuan boleh pegang macam ni ya. Nampak jadi untuk menghukum, memasukkan dan membenamkan keris tu ke dalam tubuh terus ke dalam jantung, sekali cabut, insya-Allah kalau ikut teori dia memang berakhirlah riwayat orang yang ditikam. Tapi bukannya maksud bertikam keris macam ni, pegang keris macam lading tu apa benda lah katakan. Kalau kata tahan kena parang, kena senjata lain, patahlah bilah keris tu. Bukannya bertikam macam ni. Saya tak kata tak boleh ya, suka hati tuan-tuan lah, macam ni lah, macam Superman pakai seluar dalam kat luar kan. Kita nak marah dia pun tak boleh sebab dia Superman. Tapi kita orang biasa pakailah seluar dalam dulu, barulah pakai seluar. Kalau tuan-tuan faham apa yang saya masukkan. Jadi selepas ini untuk video seterusnya kita akan berkongsi tentang penggunaan sarung keris. Okey, keris ketika bertempur, sarung jangan dibuang ya. Sarung jangan dibuang. Bukannya bila kita cabut keris baling keluar, tidak tuan-tuan. Sarung ini pegang di tangan, dia pun ada fungsi dia yang tersendiri. InsyaAllah saya akan kongsikan di video yang akan datang. Baiklah, jika tuan-tuan rasa perkongsian ini mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada anak bangsa kita, jadi sama-samalah tuan-tuan follow, like dan share video ni supaya lebih ramai lagi orang yang mendapat pengetahuan dan manfaat daripada video ini. Jadi sekurang-kurangnya dengan izin Allah Ta'ala, ilmu yang betul akan sampai pada orang dengan lebih meluas, dan juga untuk mengelakkan masyarakat daripada tertipu tertipu dengan skema-skema yang cuba memunculkan diri. Sebagaimana saya selalu cakap, bila yang tahu ini diam, yang tidak tahu mulalah akan merapu, merepek dan menipu sesuka hati. Puncanya sebab tidak tahu bermakna tidak ada ilmu. So sehingga berjumpa di video yang akan datang. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa mendengar sedikit perkongsian daripada ilmu saya yang sedikit ini. Sehingga berjumpa di video akan datang. Terima kasih.